Belajar Bahasa Tamil Asas, Episod 9. Minum banyak air. Nir, neria, kulinga. Nir, neria, kulinga. Atau nir tu kebiasaannya dia akan guna perkataan tanir. Ya, tanir. Tanir, neria, kulinga. Tanir, neria, kulinga. Nir atau tanir maksudnya air. Ya, yang untuk diminum lah dan sebagainya. Dan Nereya. Nereya maksudnya banyak, ya. Banyak dalam kuantiti yang besar, ya. Nereya. Kudingga. Kudingga maksudnya minum. Yang ini kata hormat lah untuk minum, ya. Digunakan bila nak bercakap dengan orang lain atau orang yang lebih tua daripada kita ke sebagai seumpamanya lah, ya. Kudingga maksudnya minum. Minum banyak air. Ner, neria kudingga. Tanni neria kudingga. Okey, seterusnya pergi jumpa doktor. Marutua kita ponga. Marutua kita ponga. Ponga maksud dia pergi. Itu lebih gaya hormat lah, ya. Kita bermaksud jumpa. Ini kepada dengan gaya yang sebutan harian lah untuk kepada orang, ya. Kita bermaksud jumpa ataupun dekat, dia bergantung pada konteks yang kita nak guna lah, ya. Dia bergantung pada konteks dan situasi yang kita nak guna. Bukan semua perkara kita boleh guna perkataan kita, ya. Ini penggunaan perkataan seharian, ya. Jadi bila nak guna sesuatu perkataan tu mestilah tengok pada dia punya situation, ya. Dia punya situasi lah, ya. Okey, doktor. Doktor dalam bahasa Tamil ialah marutuwar. Marutuwar, ya. Lebih gaya formal lah, ya. Marutuwar. Atau nak cakap lebih biasa boleh guna perkataan doktor je lah, ya. Atau boleh cakap macam ni, doktor poi paranga. Marutua poi paranga. Marutua poi paranga. Okey, seterusnya. Apa masalah kamu? Demam ke? உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? காய்ச்சலா? உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? காய்ச்சலா? உங்களுக்கு maksud dia awak atau untuk awak atau kepada awak, ya, secara hormat lah kita bila bercakap dengan orang lain, ya. Yenna maksud dia apa ataupun apakah, ya. So dia nak tahu reason dia, ya. Apakah ataupun kenapa, ya, atau apa. Percenai maksud dia masalah, ya, masalah. Isu-isu masalah yang berkaitan dengan kesihatan ke, luaran ke, atau apa sajalah, ya. So percenai maksud dia masalah, ya. Kaicel atau jorong maksud dia demam, ya, demam ataupun suhu badan yang terlalu tinggi, ya. Itu demam, kita kata kaicel ataupun jorong, ya, jorong. Okey, macam ke, ya, demam ke, kita katakan ke. Okey, ke kalau dalam bahasa Tamil dia ada tarikan macam ada kaicel ya. Ada kan. Itu petanda soalan, gaya, ya. Gaya soalan kita nak tanya, ya. Soalan kita akan letak perkataan ke ujung tu, petanda soalan, ya, maksud dia. Apa masalah kamu? Demam ke? உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? காய்ச்சலா? Okey, seterusnya. Demam. Macam tadi yang kita ada belajar tadi kan. Demam maksud dia kaicel. Kaicel atau jorong. Jorong. Tapi kat Malaysia, rata-rata kebiasaannya mereka akan guna perkataan kaicel. Kaicel, ya. Okey, seterusnya. Cepat sembuh, ya. சீக்கிரம் குணமாயிடுங்க. சீக்கிரம் குணமாயிடுங்க. சீக்கிரம் குணமாயிடுங்க. Sikeram maksud dia cepat atau kita kata dengan segera. Cepat, ya. Dengan segera ataupun cepat. Sikeram cepat. குணமாயிடுங்க. குணமாயிடுங்க maksud dia pulih ataupun sembuh, ya. குணமாயிடுங்க.
contoh macam pulih daripada sakit, gaya hormat lah, kita kata guna mai denga. Seterusnya, makanlah ubat. Materai சாப்பிடுங்க. Materai சாப்பிடுங்க. Ada kalanya mereka akan guna perkataan மருந்து, மருந்து சாப்பிடுங்க, மருந்து சாப்பிடுங்க. Tapi kalau kita nak guna perkataan materai, itu lebih baguslah, materai சாப்பிடுங்க, materai சாப்பிடுங்க. Okey, materai maksud dia ubat ataupun pil, pil macam dalam bentuk tablet, okey, pil ataupun dalam bentuk tablet. Materai. சாப்பிடுங்க, சாப்பிடுங்க maksud dia makanlah, okey, kita arah secara hormatlah untuk makan ataupun ambil ubat. Ikut pada situasi keadaan lah, kita nak guna perkataan tu. சாப்பிடுங்க. Yang terakhir, saya perlu berehat. நான் ஓய்வு எடுக்க வேண்டும். நான் ஓய்வு எடுக்க வேண்டும். Atau dalam bahasa seharian yang biasa diorang guna, நான் ஓய்வு எடுக்கணும். நான் ஓய்வு எடுக்கணும். நான் maksud dia saya atau aku, வேண்டும் perlu atau mesti, வேண்டும் perlu atau mesti, perlu wajib lah, perlu ataupun wajib dilakukan, okay. Situasi macam tu. Woivu, woivu maksud dia berehat ataupun rehat, macam situasi ambil rehat lah, lepas kerja ke atau waktu kerja tu kita nak rehat, ambil rehat, Okey, itu saja. So kita akan bertemu lagi video yang seterusnya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.